Kan saya dah cakap jangan keliru. DC untuk mesin jahit tepi, DB untuk mesin jahit industri biasa. Kalau saiz 11 inci untuk kain lembut, kalau saiz 14 inci macam seluar slack, tebal-tebal sikit lah. 16 ni kita boleh jahit seluar jeans, 18 kita pun boleh jahit seluar jeans. Lepas tu kalaulah ada B, 11B macam gini, ni sesuai untuk kain yang lembut macam lycra, kain lembut macam kain scuba. Okey, kalau yang ni pula macam mana? HA. Okey, HA HA, nampak tak dia tulis HA ni? HA ni untuk mesin portable ataupun mesin jahit kepala hitam. Okey, DC pula. Tengok DC. DC ni ada beberapa saiz. Anda boleh dapat 9, 10 ataupun 11. Saya cadangkan untuk anda guna 10 ataupun 11 untuk jahit kain lembut dengan kain yang sedikit tebal. Dua-dua boleh. Di tepi seluar jeans boleh guna 11 dan juga boleh guna 10. Yang ni pula jarum apa? Yang ni beli satu kotak tak akan pernah cukup sebab kita akan makan jarum ni dari hari ke hari dan sehingga habis. So dekat mana nak beli? Tekan beg kuning. Tak payah tekan beg kuning lah. Tengok aja dekat TikTok jarum terbang. Masuk dalam TikTok jarum terbang dan follow sekarang.